kongsian daripada akak. Apa yang manisnya, apa yang buruknya, dan apa yang patut dielakkan lah. Dari sisi gelap, Kata-kata pada diorang semua. Sisi gelap dia. sisi gelap ni macam saya sendiri, saya Lost to confirm. saya pernah kena anxiety. Tapi just macam tu lah. Anxiety sebab bila dia lost tu melebihi daripada jumlah yang kita Had akak. had saya sendirilah. Faham. Dan start daripada situ saya belajar lah. Dia sebenarnya jadi sangat, dia punya sisi gelap dia tu, kalau kita tak dapat kontrol, memang dia memang main emosi. Betul. Selamat kembali, kita berada di Carat Club. Dan kali ni, ini adalah podcast edisi khas Raya kita. So edisi khas Raya kita kali ni, kita buat dekat mana Pak Putra? Kita buat di JB Johor Bahru. Dan ramai yang dah datang. Kita ada tetamu khas. Siapakah tu? Jemputan. Tapi sebelum tu, kita nak beritahu dekat korang, ini adalah open house tahun yang ketiga kita. Kalau sebelum ni kita orang buat dekat KL ya. KL je. Tapi kali ni kita pergi jauh sikit dekat Johor. Apa-apa pun, korang stay tune, banyak benda-benda yang best akan dikongsikan secara transparent. Tak ada skrip langsung dan kita akan menjemput satu persatu orang untuk berkongsikan rahsia mereka ataupun pengalaman mereka sewaktu di dalam trading. Terima kasih Bang Azhar dah datang ke dalam Raya Bersama Carat ni di edisi khas yang ketiga. Dengar-dengar Abang Azhar ni semangat betul lah kalau bersama komuniti Carat ni. Apa je aktiviti Carat, abang selalu ada, selalu hadir. Dengar-dengar pengalaman abang bersama Carat ni dah 30 tahun. Tak ada, 3 tahun bang, 3 tahun. Macam mana abang boleh dalam Carat ni boleh setia dengan cara dalam trading ni, komitmen abang letakkan untuk Carat ni? Tapi sebelum tu Pak, abang kenalkan diri abang dulu. Ya. Okay, Assalamualaikum semua. Nama saya Azhar Taufik. Okay, daripada Johor Bahru. Okay, saya dekat dalam Carat community ni pada awal lagi. Kalau saya ingat, group tu dulu pun masih nama dia MMT, Money Management Team. Lama. Paling awal saya Money management. And 2022 tak silap saya. Yes. Kalau Betul. Saya 2022 ujung tahun bulan 10. Saya ingat time tu. Itulah sampai sekarang masih setia dengan Carat community. Apa keistimewaannya ataupun kelebihan abang nak stay ni? Abang dah trading lama ataupun dah pandai buat profit lah. Kenapa nak stay lagi dengan kami? Okey, secara jujurnya kita kalau harus menghormati guru kita lah. Kita harus menghormati orang yang memberi kita ilmu, memberi kita satu benda yang orang lain takkan bagi secara percuma. And one thing guys, Carat ni kenapa saya stay, diorang sangat positif and tak ada rasa diorang ni meninggi diri, tak ada. Sepanjang saya kenal Hatta, sepanjang saya kenal Hafiz, and baru ni kita kenal Pak Putra. So diorang adalah orang yang humble, tak pernah ada flex ke apa. So benda tu yang pada saya buat saya belajar something daripada Carat community. Masih bang. Abang cuba dekat sikit. Saya risau lah tak dengar nanti. Dengar. Tapi tadi Abang Azhar datang dan dia bagi tahu benda yang dia tak bagi tahu dekat aku lah. Apa dia Hafiz? So dia cakap tadi, Hafiz ingat tak yang Hafiz buat misi bantuan dekat Kelantan tu? Carat buat misi bantuan. So dia nampak benda tu dan dia buat juga dekat negeri dia, iaitu dekat JB. Bang. Tak ada minta duit kita, tak ada minta duit komuniti pun. Macam mana dia nampak kita tak ada minta duit sesiapa pun untuk kita nak memberi bantuan tu. Sekejap bang. Duit dapat mana bang? Biru-biru. Biru-biru. Kunci utama dia memang biru-biru abang. Dia kunci utama dia satu ilmu, dua kesabaran kita. Okay. Paling penting saya adalah nafsu lah yang kita kena kawal. Okay bang, saya ada sedikit soalan saya nak beritahu dekat abang. Tapi yang banjir tu kita tak sambung lagi untuk Abang Azhar. So macam mana boleh abang nak bagi apa kita kata tu maksudnya risk duit abang yang macam aku ada lebihan ni untuk aku nak kongsi balik dengan dorang. Macam abang cakap abang provide katil dan abang provide lain-lain tu. Dia, saya rasa sebab kita nak raya kan.
So why Oh, waktu tu sebelum nak raya berlaku banjir. So why not kita bagi orang sedikit senyuman walaupun tak banyak, Betul. untuk menikmati hari kemenangan raya tu. So pada saya benda tu kita buat just ikhlas and boleh memberi satu orang kata kenangan untuk orang lah. Sebab biarlah orang kata walaupun tak sempurna raya tu tapi ada. Mantap. Dan sebenarnya benda tu saya spark syarat komuniti buat pergi ke Kelantan. And kalau orang boleh buat, takkan kita kat sini tak boleh buat. Betul bang. So kita buat, pada saya ikhlas benda tu as amal jariah kita lah. Benda tu bulan puasa, bulan yang baik. Sebab saya tak mengharapkan datang ni kepada saya, tapi mungkin kepada anak saya, ayah saya, ataupun pahala tu boleh sebab kita umpama macam ni lah. Kalau kita buat baik dengan orang, in future kalau datang tu kebaikan untuk kita pula, kita dalam hati macam alhamdulillah. Adakah ini asbab apa yang aku lakukan hari ni dan akan datang dekat anak-anak aku. Kalau bukan dekat anak aku, mungkin dekat aku juga. Betul tak bang? Betul. Sebab bila kita buat something, kita jangan mengharapkan balasan. Betul. Kita jangan buat benda tu untuk kita mengharapkan reward yang datang balik daripada saya. Cukup mungkin tu preparation saya juga. Kita nak balik ke sana kita tak tahu, tapi kita buat something yang boleh ada benda jangka benefit. Benefit untuk jangka panjang. Betul. So kalau korang nak tahu lah, kalau korang nak tahu one of the student ataupun satu followers Hatta yang dah follow lama kita orang datang, ataupun kalau korang bayangkan ada orang yang awal-awalnya dia nak menuntut something dah, tiba-tiba datang dengan kejayaan. So kita orang nak cakap suksesnya kita orang sebenarnya bukan daripada hasil apa yang kita orang berjaya buat. Betul. Tapi hasil daripada student-student ataupun followers-followers yang berjaya buat 500,000 ataupun dah berjaya buat jutaan guys. Okay, kejap lah. Sebelum kita nak borak pasal benda ni lah, kita dah masuk hari Sabtu. Betul. Saya nak tahu sangat berapa profit minggu lepas bang dengan cerita abang rompak apa bang? Tadi dia datang kat open house. Tak tengok dah aku rompak ni. Weh bang, lain macam datang. Selalu orang datang bawa berita lain. Ni berita yang Rompak minggu lepas. Okay. Tak tahu dia rompak apa, kita dengar penjelasan daripada tuan badan dia. Dia gini, okay. Kalau kita tengok last week, kalau dia berlaku retracement. Kalau kita tengok chart, yes, dia ada retracement tu pasti berlaku untuk dapatkan structure yang complete. And semalam saya macam kita tengok ambil peluang sebab Jumaat biasa saya jarang lah nak tengok chat ni. Serius, Jumaat saya dah malas sebab kita dah nak habis kan? Kita nak habis. Sebab Jumaat ni biasa manipulation banyak. So kita santai. Tapi semalam lepas saya solat Jumaat tu, buka chat, structure dekat M5 saya ambil. Jujur saya cakap, dekat M5 dia M5 semalam raging lama. Kalau kita perasan daripada pukul 2.30 tu sampai pukul petang. Dan semalam sebelum US session tu. 9.30 baru gerak yang bom ke bawah. Betul. Okay. Sepanjang petang tu saya depo 5 kali. Bukan MC depo 5 kali. Oh bukan. Okey. Depo lalu depo je MC je ni brother ni MC je. Tak. Saya depo RM100 bersama dengan 21.86 USD sebab HFM bagi 4.6 rate. Okey. First daripada 100 saya grow sampai 199 USD. Saya withdraw semua. Lepas 40 minit saya tengok structure complete lagi, saya masuk tempat yang sama. Saya depo lagi RM100 bersama dengan USD. Grow sampai second is 110. Kira 5 kali saya depo 21 tu semua atas $100 saya. Padu. Sikit depo sikit. Makan banyak bang Sebab ada sejarah. Depo sikit ada sejarah. Oh ya Hafiz. Ingat sejarah dia. Abang cerita sikit sejarah. Dia ada sejarah sebenarnya. Tak, kau kalau tanya aku ingat ke tak, kita bagi. Diorang tahu sekali. Okey tak, sebab betul aku ingat lagi Abang Azhar. Sebab kita ada kongsikan kita punya tak banyak pun kan, dalam berapa puluh ringgit $100. Tanya dia grow sampai berapa. Cuba bang cerita. Time tu ni betul bang, tak ada skrip, tak ada apa okey. Kalau nak chat tu ada lagi chat dekat Puan Syarat walaupun tak ada. Saya ada save lagi kat tele. Okey. Cerita bang sikit. Time tu kita komen dekat TT time tu. 5 komen terbaik.
Dapat giveaway hari Jumaat giveaway Jumaat RM100. Lepas tu time tu saya dapat duit tu hari Isnin. Okay. Saya depo $21 tu, RM100 tu. Saya grow sepanjang minggu tu, yang bukti saya hantar ke Atta. Daripada $21 dalam masa seminggu saya grow $1,000 USD. Aduh. Time tu saya dah hantar gambar saya beli perfume 2. Bang, apa rahsia? Nak tahu rahsia je bang. Rahsia dia senang je, ala gapas. Lagi? Ala gapas yang saya pakai ala gapas, lepas tu price action Hafiz. Dan rahsia paling besar, jangan tamak. So maksudnya abang kat sini adalah ilmu yang membantu abang lah dalam growing apa-apa. Menarik ya bang. Macam mana Pak Putra, macam mana kita daripada RM100, modal kita RM100 dengan adanya ilmu, boom. Betul. Kau tanya soalan pada orang yang betul, iaitu Pak Putra. Experience Pak Putra dengan aku memang kecil besar, aku rasa mungkin akan sama. Pak Putra, Bang Azhar pun dah ada dekat sini kan. Bang Azhar ada dekat sini. Bagi tahu dekat dia orang semua, akaun kecil ni sebenarnya bukan masalah untuk kita grow. Betul tak? Betul. Sebenarnya mindset kita ni yang menentukan kita profit. Kadang kita trade ni kita lupa diri bang. Betul tak? Macam kita entry tu, orang tanya kita mana dengar orang cakap kan, kita tengok phone je. Tapi bila kita close je profit, lega. Itulah diri kita sebenarnya bang. Time kita trade tu, kita lupa yang diri kita tu tengah masalah. Kita trade je. Bila merah je floating besar, kita problem. Tapi bila akaun kecil ni, kita kena sentiasa, lagi akaun kecil kan bang, emosi bermain. Kena jaga-jaga emosi bermain. Tapi kalau pada saya tu saya cakap tadi di awal podcast saya cakap pasal nafsu kan. Tapi pada saya nak jaga akaun kecil lagi senang pada jaga akaun besar. Sebab apa bang? Okay. Betul. Kenapa saya cakap macam tu? Permulaan orang yang nak bergelar trader, diorang akan depo kecil betul. Time tu Atta tengok, Hafiz tengok, Pak Putra tengok. Diorang ikut cakap SL 30 pip cut. Betul. Tapi bila akaun besar tu, akaun besar sebab apa? Okey. Atta pernah cakap dulu. Pengalaman akan mematangkan kita. Betul. Saya pernah di satu situasi yang saya depo 1,000 dalam masa 4 hari. Dalam masa 3 hari saya grow ke 1,600. Sebab time tu mindset saya satu hari $1. $1,600. Okay. Tapi time tu structure tak memihak kepada kita. Atta dah suruh cut lah. Kita hold. Sebab apa? Floating boleh tahan, akaun besar. End up kita lost. Betul. So pada saya sebenarnya tak kisahlah kita grow daripada kecil ke ataupun kita depo besar ke, tapi benda yang paling penting adalah kita punya sendiri-sendiri untuk kita kawal emosi kita, mindset kita. Sebab kita bukan nak bergaduh ataupun berlawan dengan orang ataupun kita punya ni, kita tengah fight dengan you market versus diri you me versus me. Dia me versus me. Dan sebenarnya dia tak ada istilah siapa yang terpaling trader pun. Tak ada. Sebab why? You profit 100 is profit. Betul. Kalau rasa you depo 1,000, you lost 1,000. Lagi kacau mindset kan. Kacau dekat situ. Dia sebenarnya trader. Pada saya sekarang saya FTT. Full time trader. But saya nak go to satu fasa yang lain. Itulah target saya bersama Carat Community ni. Saya nak jadi FFT. Financial Freedom Trader. Itu next target saya. So sebelum abang nak ke full time trader ni kan, berapa tempoh masa lama tu, ataupun berapa lama ambil masa ni? At least kita boleh share kan pada community Carat kan, untuk diorang tahu secara transparent ataupun reality benda tu. Perjalanan trader ni lah. Perjalanan saya dulu saya bekerja. Alright. Saya ambil masa 6 bulan. 6 bulan. Saya decide. Tampak. 6 bulan. 6 bulan dah. Tapi kau abang belajar kau lah. Maksudnya abang malam alert lah. Kita alert apa yang, sebab dulu kita tak tengok muka Hafiz Hafiz waktu awal-awal trade. Tak ada. Nampak jari je. Tapi sebab dari TikTok lah. Dari TikTok. So time tu pun Atta ada provide ebook. Saya pergi print ebook tu. Kena bayar ke free bang? Free. Mana ada bayar. Mana ada bayar. Zaman dulu bayar bang. Dia sebab tu cakap kenapa saya stay is this one lah.
benda free. Dan pada saya kalau hari ni Hatta, Pak Putra ataupun Hafiz ada offer saya Azhar, awak nak 10,000 ataupun awak nak sejam masa bersama kita orang untuk awak korek ilmu, saya lebih prefer yang sejam daripada 10,000. Nampak tu guys. Kata-kata orang lama meremang bulu roma ni kalau kita dengar. Mahal lah bang. Bukan 10,000, 3 hari boleh habis. Betul. Ilmu takkan habis. Aduh, ilmu akan bawa Lain sampai macam ke mati. mindset abang ni. Okay, so Sebab kan ada orang bising, Atta saya tak dapat iPad. Saya dah lama guys, 3 tahun jarang saya dapat lucky draw. Tak pernah bising. Sebab apa? Ilmu yang dia bagi 10 iPad kita boleh beli. betul. Betul bang. Padu abang. Okay, Lain macam mindset. sebelum kita ada tetamu seterusnya daripada Indonesia ni. Ini legit daripada Indonesia dan dia juga orang yang terawal datang. Tapi kita nak tanya Abang Azhar, boleh tak ataupun ada tak satu kata-kata ataupun Nasihat. motivasi untuk followers community syarat ni untuk diorang nak confident ataupun nak tahu juga. Okey untuk syarat community, satu je pesanan saya ikhlas daripada saya. Korang ambil setiap ilmu yang diorang berikan, yang Atta bagi, Hafiz bagi. Okey, kalau Pak Putra ada sekali kan. So ambil ilmu tu sebaik mungkin. Sebab apa? Ilmu tu yang akan guide korang. Dan satu juga nasihat saya, bila dah grow besar, withdraw. Jangan tamak, withdraw guys. Profit korang withdraw. Jangan aku nak grow lagi. Dengan perasaan itulah profit yang korang buat tu akan hilang. Withdraw, korang nak depo baru, silakan. Betul. Tapi secure gaji korang dulu. So kalau kita tak withdraw, asyik depo, bila kita nak jadi profitable trader? Withdraw tu penting. Dan withdraw dulu bang baru. Saya withdraw. So senang cerita, kata-kata Abang Azhar ni adalah jadilah kaki withdraw. Betul. Bukan kaki depo. Betul. Sebab kita nak benda ni, kita trading ni adalah satu platform yang kalau korang betul, kalau korang rasa korang buat dengan cara yang betul, this is a platform yang boleh turn korang punya kehidupan. Korang boleh turn korang punya lifestyle. Bukan untuk enjoy, tapi korang akan lebih ada masa dengan family. Sebab saya ingat podcast yang pertama, work life balance. Betul. Thank you Ta, thank you Hafiz. Saya dah dapat benda tu sekarang. Alhamdulillah. Terima kasih Abang Azhar untuk Mantap, sudi join bang. kita punya podcast Meremang dan bulu. sudi datang kepada open house kita. Sebab Terima kasih bang. cuma tu cakap, diorang kena konsisten, jaga nafsu korang, lot sizing jaga, money management jaga. Yang paling penting, dah profit, withdraw. Itu je. Betul bang. Terima kasih banyak-banyak bang. Betul-betul edisi khas lah kali ni. Sebab kita ada tetamu jemputan ni daripada mana tak? Indonesia. Korang bayangkan tetamu khas kita orang ni bukan dekat Malaysia tau. Dan event kali ni, kalau kita orang cakap kalau dekat KL tu memanglah dekat. Betul. Ini dekat Johor, dia orang sanggup datang. juga datang. Dan mungkin kita akan kenalkan kepada korang semua. Boleh perkenalkan tak nama awak dan awak? Baik-baik. Okay, Boleh? Start. nama saya Fani, saya dari Indonesia, tepatnya di Bandung. Oke, perkenalkan nama saya Charles Evandrianto dari Lampung, Indonesia. Wah. Okay, apa yang menyebabkan you guys nak datang sini? Benny dulu. Oke, Fani tuh datang ke sini karena emang udah lama ikut apa nama dia? Telegram Bang Hatta, ikut follow Bang Hatta dulu dari TikTok. Dulu mah dapat apa namanya? Dapat pengajaran juga, cuman Bang Hatta ini beda gitu. Beza yang macam mana tu? Dia tuh ngajarnya enggak tentang Ferrari, Lambo macam. Jadi ngajar itu benar-benar realita trading itu bagaimana, itulah yang diajarkan. Jadi Fani follow benar-benar di situ. Ketika follow Bang Hatta itu barulah yang terbuka mata tuh gimana tuh trading tuh. Sebelum tuh tak, ya taunya kaya. Betul. Salah, dan itu benar-benar salah. Karena apapun ikutin gimana Bang Hatta, cara Bang Hatta, Bang Hafiz juga. Bang Hafiz kan Bang Hatta dulu, baru Bang Hafiz mulai live trade Ghana. Barulah disitulah Fani senang gitu trading, ngikutin gimana cara manajemennya gitu. Makanya buat Bang Hatta ada event, udah datanglah sekalian ketemu, kumpul,
jumpa cikgu. Buat kali datang lah. Sebab apa? Cikgu. tu USD. Tu dah USD. Kalau korang nak tahu kan, event kita orang setiap tahun dekat Malaysia ni kan, dekat mana-mana negeri, kalau kita cakap event daripada Indonesia sanggup beli tiket flight, datang kita orang punya event. Dan tu Hafiz nak ucapkan terima kasih kepada Charles dan juga Vani juga datang. So jom kita tanya soalan kepada Charles, kenapa setia banget sama Carat Communities ni? Oke, yang pertama dari awal ketemu Carat Community itu 2023 terakhir. Itu memang sudah kenal Forex sebelumnya. Dan tiba-tiba ada live Bang Hafiz. Saya tengok di hari pertama, kedua kok sering muncul. Saya ikut follow di Telegram dan cocok dengan pengajarannya. Saya cocok dan di awal 2024 mengadakan seminar waktu itu. Bulan 2. Alhamdulillah ada kesempatan dan dapat undangan, datanglah ke Malaysia. Dengan seminar itu membuka pikiran sampai saat ini bisa bertamu lagi, ketemu dengan Bang Hatta dan Bang Hafiz. Terima kasih datang. Ya, itu sangat ya sampai sekarang dan kedepannya Carat Community harus tetap berjaya. Wah, terima kasih. So daripada Charles ni, saya nak tanyalah, macam mana kita nak cakap bahasa Malaysia dengan Indonesia ni, kalau kita nak katanya boleh kata dekat-dekat sama, tapi ada kelainan lah, senang cerita. Ada kelainan. Macam mana boleh adapt benda tu Macam mana boleh adapt? Sebab guru di Indonesia kan ada juga. Kenapa memilih guru di Malaysia? Macam itulah perumpamaan dia. Yep. Lebih ke pengajaran. Guru di Indonesia itu bagus juga. Bagus juga. Betul. Tapi lebih ke cocok pengajaran yang mudah dimengerti. Saya ketika memfollow Bang Hafiz lebih cocok, lebih mudah. Karena untuk masalah bahasa, karena bahasa Indonesia dan Malaysia nggak jauh berbeda. Sebab itu saya pribadi paham. Mungkin termasuk Fani pun walaupun orang Indonesia paham dengan bahasa yang disampaikan juga. Macam tu. Macam tu Hafiz. Dia disebabkan kita sama, bahasa dia tak ni. So dia orang boleh pilih. Kalau dia orang rasa ni bagus, aku stay sini. Betul. Kalau aku rasa ni, so bukanlah trader Indonesia tak bagus. Cuma dia orang belum muncul lagi dan abang belum jumpa lagi yang betul. Betul abang? Abang memilih mana yang dekat. Untuk Benny pula, saya nak beritahu lah. Kalau orang luar kat sana, selalu kita buat live kan, bang ada awek lah bang, ada awek. Saya tengok pula nama Benny kan, gambar memang comel lah. Dekat TikTok tu memang comel lah. Lepas tu saya bagi tahu balik orang tu, kalau kau profit 30 USD, kau tak payahlah ngurat perempuan yang ada dekat sini. Betul. Benny buat profit berapa Benny? Cerita sikit. Ada 30 USD nak ngurat Benny. Ya benar itu. So dari ke 9,000 lah ingat. 9,000 USD. Nah ya. Dan itu emang benar-benar setup pengajaran dari dua cikgu. Bang Hatta sama Bang Hafiz tuh emang benar-benar ya dari situlah Fani trading tuh benar-benar bisa mengerti gitu. Sebelum-sebelumnya emang trading tuh tak ada apalah, buy aja lah, sell aja lah. Betul. Setelah kenal abang beradik, Abang Hatta dan Hafiz, baru benar-benar paham tuh trading tuh. Makanya grow 9,000 tuh juga nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Kalau Benny nak tahu, kalau Benny nak tahu lah, rasanya edisi khas kenapa sangat-sangat khas ni, first time kita ada trader daripada Indonesia, perempuan pula tu. Terima kasih bang. Itu yang lain daripada lain. Jap, aku nak tanya. Apa beza trader lelaki dengan trader perempuan? Oh, tak. Kita tanya kat abang lah. Kita tanya kat abang lah. Apa beza trader lelaki sama perempuan? Kalau Indonesia punya meaning, kita nak dengar dulu. Nanti baru aku bagi pendapat aku pula. Okay. Sebetulnya untuk masalah trader, perempuan laki sama saja. Tetapi yang jadi permasalahan yang lebih istimewa, kenapa trading wanita yang jarang itu bisa pergi ke Malaysia, lebih belajar dengan guru ke Malaysia. Artinya ada keistimewaan juga nih di dalam atau dari pengajaran guru tersebut. Betul. Ya, betul. Nah, itu yang termasuk saya rasakan
Jadi mungkin dari segi komunikasi, pengajarannya lebih mudah dimengerti atau yang lainnya seperti itu aja. Apa beza trader lelaki dengan perempuan? So kalau Bang Hafiz. kalau pengetahuan saya lah, perbezaan kalau lelaki dengan perempuan ni, lelaki ni dia tak kisah kalau tak ada duit pun kan. Dia tahu cara ataupun dia tahu macam mana kita nak buat balik profit ataupun kita nak ambil balik profit tu. Perempuan ni pula dia akan memikirkan tentang risiko terlebih dahulu sebelum dia nak melakukan execution. So lebih kita kata perempuan ni lebih berhati-hati tapi dia tahu macam mana dia nak buat profit. Sebab tu lelaki dengan perempuan ni bagi aku dia saling melengkapi. Oh, so kalau macam tu maksudnya kalau lelaki nak grow besar tu mudah. Mudah juga. Nak loss pun mudah juga. Betul. Perempuan dia maintain dia punya money management apa semua. Betul. Tapi dia slow untuk grow. Macam tu Benny. Benny kalau Abang, dia pun kata ya kalau tadi. Bani pun setuju, maka yelah kot. Betul. Okay, so sebelum kita mulakan seterusnya kan, boleh tak bagi satu kata-kata lah. Kita mulakan dengan Benny dulu untuk carat community. Okay. Satu kata-kata semangat lah untuk diorang nak terus bertrading lagi. Okay. Kalau dari Fanny, kata-kata semangatnya jangan pernah nyerah, karena kita kalau mau nyerah itu pikir lagi apa yang udah kita lalui selama ini. Jadi tetaplah semangat, percaya bahwa kejayaan itu pasti akan kita raih dengan semangat yang sungguh-sungguh. Kerja keras yang sungguh-sungguh. Terima kasih Benny dan juga Charles. Oke, untuk itu pokoknya ubur-ubur ikan lele, jangan lupa FM le. Bercanda. Yang jelas tetap konsisten karena dunia forex trading itu luas. Sama satu lagi Bang. Apa dia? Okey. Kadang kan orang bilang kesempatan itu nggak datang 2 kali. Betul? Tapi selama Fanny kenal trading nih, kesempatan itu mau entry itu berkali-kali datang. Jangan pernah takut ketinggalan setup ataupun kehilangan kesempatan. Betul. Itu kita dalam trading selalu ada kesempatan. Jadi Betul. belajar terus, backtest terus. Translator dia adalah di sini. Mungkin kau nak tolong translatekan ayat tu tadi. Okey. Translate dia adalah entry sentiasa ada ataupun peluang sentiasa ada. Jadi jangan takut untuk terlepas setup. Itu maksud Eddie. Betul tak? Betul. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Kak Aisyah dan juga Tinesh yang dah datang ke carat podcast kita malam ni. Kita nak tanya sikit macam mana pengalaman bersama carat community ni. Okey, kita start dengan satu persatu lah. Akak perkenalkan nama dulu, apa yang akak dah hadapi bersama dengan komuniti kita. Lepas tu kita akan pergi berpindah kepada abang. Akak dulu kongsi. Okay, saya Alisa dari Selangor. Jauh kat lah. Okay, pengalaman dalam carat ni setahun lebih lah. Okay, so far sebab saya pun ada kerja lain kan. So saya sebenarnya tak tahu apa-apa pun pasal candle ke apa kan. Memang tak sebab apa, cuma yang saya tahu saya follow signal je. Apa yang Hafiz share, masuk zone saya tanda zone. Lepas tu macam dia cakap kadang 30 pip ke 40 pip kan kita akan like dulu kan. So tunggu yang selebihnya kan kita break even je. baru collect all kan, ataupun break even 1-2 macam tu lah. So saya memang follow signal je. So kalau tanya saya pasal education, saya tak tahu sebab saya tak berpeluang untuk belajar lagi. So macam baru je macam baru setahun lebih kan? Akak tadi bercakap pun baru setahun lebih kan? So proses lah tu. Bagi saya proses lah. Untuk abang. Kalau dengar orang sebelah follow signal je, abang ni kalau dalam group, saya punya group support tu, dia punya education banyak. Cuba kongsikan sedikit abang punya intro. Nama saya Tinesh. Saya follow Hatta dengan Hafiz selama 2 tahun. 2 tahun ini tahun kedua. So yang first year tu saya memang tunggu live Hatta dengan Hafiz. Bila dia orang live setiap malam tunggu tu. Kalau kerja tu tak dapat. Walaupun kerja saya tak dapat entry,
Tapi saya dengar juga apa yang dia orang berbual, cuba ambil nota semua. Lepas tu kadang ada time off atau cuti macam tu, saya entry ikut Hatta dengan Hafiz. Lepas tu after that yang first year tu, the second year, tahun kedua tu, saya cuba entry tanpa Hatta dengan Hafiz, tanpa signal. Nampak kak? Dia dah sampai satu tahap, dia akan upgradekan diri dia. Dia pun kerja juga kak. Nampak? Sebab macam Hatta dengan Hafiz kata, kita kena ambil risiko. Apa-apa yang kita belajar tu kita kena ambil risiko, baru yang kita tahu. Kita tahu kita tak mana. So dari segi tu saya ambil risiko, kecil-kecil ambil risiko. So okay tu. So ada improvement lah kan. Perjalanan trading tu shock tak? Shock tak perjalanan waktu tengah baru nak berjalan ke trading ni? Ada tak halangan ke enjoy? Tak ada banyak sebab trading ni bukan semudah indah yang apa yang kita nampak profit. Dia ada juga loss dia. Sebab macam Hatta dengan Hafiz, saya suka dia orang pasal transparency. Walaupun loss, share. Profit, share. So kalau loss pun ada reason kenapa fail. So tak ada yang macam sebab makin ni bukan dia orang yang kawan. Betul kak? Risau lah kalau saya yang kawan. Sebab ayat-ayat ni biasa dia orang yang bagi tahu. So lepas yang saya yang tak ikut signal dia orang, saya yang buat marking saya sendiri, saya lalui yang benda tu sama juga. So apa yang Hatta atau Hafiz bagi tahu tu betul juga. Sampai macam tu sekali So untuk akak juga, so akak tak rasa ke in future akan nak start untuk improvekan diri akak? Faham tak? Maksud bukanlah saya cakap tak bagus kan, kita nak follow signal. So maksud macam Abang Tinesh ni, at some point dia rasa aku tak perlukan seseorang, aku kena improvekan diri aku. Ataupun mungkin akak sekarang selesa je ke, atau alah relax je, saya trust Hafiz. Oh tak, sebenarnya tahun lepas walaupun follow signal kan, banyak follow signal apa semua, tapi memang tak sempat sebab siang kerja lain, malam kerja lain. Oh sebab, dua kerja Oh, dia bukan shift kan, dia dua kerja? Dua kerja sebab ada tolong macam family juga kan. Lepas tu memang tak sempat. So macam kalau tengok macam kalau Telegram tu memang ada 2 channel je lah, Hafiz dengan Hatta. So lepas tu macam kalau sempat follow signal, cuma this year baru macam start macam nak belajar lah kenapa entry apa semua kan. Sebab rasanya tahun ni dah macam buat profit lah. Sekejap. Kalau cerita pasal profit, saya nak tahu juga. Akak macam gembira. Lain macam profit tu kak. Okay, akak cerita sikit. Profit berapa banyak bang? Abang pula. Akak, untuk tahun ni lah. Kita baru masuk bulan 5 kan. Untuk tahun ni saja. Dah, kalau untuk tahun ni saja dah lebih 500,000. 500,000? Saya ingat 500 USD. Serius lah? Ada bukti ke? Dia nak cecah setengah million lah. Ada bukti tak? Sebab kalau ikut bulan ni je, bukan bulan ni, 2 minggu ni je pun dah 200,000 withdraw. Ya Allah, sumpah. Akak ada screenshot ke kak? Saya dah hantar dekat admin. Saya punya ni. Oh nanti dia dah hantar kat admin. Okay. Tak apa, nanti just letak je akak ni punya gambar. Serius kak, 200,000. Aduh, kita macam mana belum hit lagi ni. Trading ni banyak membantu akak dalam bukan hidup kehidupan ni, ada banyak membantu ke ni menjadi emosi, beban ke? Dia banyak bantu juga sebab sebenarnya macam ni. Contoh macam saya ada satu modal kan. Saya tak riskan semua. Contoh macam 5,000 USD kan. So saya akan asingkan 4,000, 1,000 tu untuk saya entry. So macam satu setup 1,000 tu saya FM je lah. Oh memang FM. Oh full margin juga kat ni Betul. Saya FM je. So FM yang untuk 1,000 tu, lepas tu contohlah kata dah profit 3 ke 4,000 kan. So saya asingkan profit tu, tinggal lagi 1,000 lagi. So kira 4,000 tu memang macam bank simpan. Kalau fail masuk 1,000 lagi, 1,000 lagi. So dia starting 5,000, asingkan 1,000. Tapi at the end of the day tu macam mana pun tetap akan profit melebihi loss. Betul. Sebab kalau loss pun loss 1,000 tu. Sebab full margin kan. So kalau recovery pun lebih lagi. 1,000 tu loss biasa. 1,000 USD loss biasa. Oi. Akak ni main besar ni. Tak sebab macam ni. Kalau cakap kita ada 5,000, takkan nak habiskan 5,000 semua. Betul. Kan. So kita tak risk
dekat 1,000. So kalau macam 1,000 tu dah profit 4,000. So 4,000 tu hasilkan tinggal balik 1,000. Kira duit yang 4,000 patut nak pakai tu jadi selamat lah. So 4,000 tu dah jadi tercover lah. Jadi macam profit lah. Bersih. Bersih. Banyak tu Kak. Itu dah RM20,000. Kalau So, Kak bilang dapat RM500,000, itu achievement tu Kak. Itu dah setengah juta lah. Ada satu hari tu memang tak sangka pun tengah bercuti dengan family kan. Hatta dengan Hafiz share signal sama kan. Tengok yang sama. Zone yang sama. So masuk tu buy kan. So buy, lepas buy. Satu hari tu je 25,000. Satu hari 25,000. Satu hari 25,000 USD. Alhamdulillah lah. Memang rezeki lah kan. So start dari situ macam tak boleh sebab nak kena belajar sebab sekarang ni cuma menunggu signal. Faham tak? Kalau macam tak ada signal tak adalah. Tapi bagi saya itu memang rezeki dekat akak. Sebab yes, kita tahu kan, as orang yang memberikan signal tu mesti dia ada reason kan. So kalau akak tak dapat nak tengok chat tu macam family tadi, so apa yang akak buat adalah kita guna orang tengah. Orang tengah yang duduk tengok kat PC hari-hari kan, kita gunakan dia. Dia suruh buy, kita kasih buy. Tapi untuk abang jugalah. So kalau dari sudut pandangan abang belajar sendiri lebih cun ataupun abang nak tunggu signal daripada mungkin guru yang abang gelarkan tu? Bagi saya belajar sendiri sebab saya tak perlu tunggu untuk signal. Sebab macam hatta pesan bukan macam nak kata, bukan selalu hatta akan ada dengan kita orang. Betul. Kita kena ada kita punya pengalaman dengan ilmu dia. Betul. Kalau ilmu ada, macam mana punya situation pun kita boleh grow atau kita boleh buat duit. Betul. Nampak David, dengan ilmu je kita memang boleh buat duit lah. So maksud abang ni sebenarnya saya suka tau. Saya paling suka orang yang ada inisiatif untuk improvekan diri dia. Faham tak? Sebab at one time kalau kita betul-betul at one point kalau let's say kalau Hafiz tak live, saya tak live, apa kita nak buat? Takkan kita nak menong ke? Tak ada entry. Tak ada. Tapi abang ni punya cara, dia tahu macam mana nak risiko kat akaun dia untuk make a profit. Betul tak? Betul. So bagi saya it's a win-win situation lah kan. Sebab tu cakap sekarang ni macam nak belajar kan. Macam sebab sekarang dah tak kerja dah, memang full time dah. So dah banyak masa kan. So memang nak belajar. Betul lah. Bagi saya macam akak kerja dalam satu hari tu 2 pekerjaan. Bagi saya tu memang struggle sikit lah. Tapi at one point mesti akak rasa lega kan, kepuasan kan. Sebab kalau saya tengok akak belum cecah mungkin 30-an lagi. Betul. Kan. Kalau lah saya masa umur bawah 30-an dah pegang ratusan ribu, saya tak tahu nak cakap apa kak. So maksudnya saya respect kat akak lah. Tapi ada sikit saya nak kongsikan. Kita bila dah ada duit ni, kita jangan overspend tau. Betul. Macam mana saya nak cakap, as a trader saya beritahu lah, kita tak boleh upgradekan kita punya cost of spending ataupun cost of living kita. So let's say kalau dulu kita santai, kalau dulu kita makan mamak, kita stay makan mamak. Bila bukan ada duit bila kita dah profit sikit, jom maintenance pun naik maintenance naik. Tak boleh macam tu. Itu advice saya lah. Sebab apa tau? Sebab kita tak tahu yang akan datang apa yang akan terjadi dekat kita. Betul tak? Setuju tak? Setuju. So untuk abang David rasa lah, untuk abang Tinesh kita kan, adakah language barrier yang akan jadi penghalang? Sebab language barrier, sebab yes, of course. Abang boleh katakan kalau dekat Malaysia ni as a 3 kaum yang kita selalu cakap kan, Indian, Chinese, Malay. So at one point ada kawan saya yang kita bercerita Chinese lah, dia susah nak adapt dengan bahasa Malaysia. Itu saya tak nak condemn apa-apa. Tapi macam abang ada language barrier. Macam kalau saya ajar, abang mungkin ada yang tak faham sikit. Tak ada Tak. Abang betul-betul faham lah. Faham lah. Sebab dia memang fasih pun. dia kalau
dia ada niat nak bagi abang tak ada barrier langsung ah. Saya pun ada belajar bahasa-bahasa lain juga. Such as? Bahasa Cina. Boleh cakap Cina. Abang try sebab dia ni pun bagi saya, abang cakap satu. 你可以讲华语啊？我会讲华语。我是可以讲华语吧，我一点点。我也是，我会讲华语。我现在 Agak kita menung ni lah agak. Agak kita menung ni lah agak. Ini yang saya suka. Ini yang saya suka as a Malaysian. So saya ingat sebagai guru kita tak tahu tau. Orang tu ada masalah tak dengan kita punya language. Sebab kita tak boleh nak letakkan apa? Seseorang tu faham apa yang kita ajar. Macam ada student daripada Indonesia tu dia faham juga. So kalau macam korang ni kita menung je lah agak. Dia orang cakap Chinese. Betul juga tak? Sebab dia kalau dia dah suka dengan guru yang dia minat kan, belajar tu, bahasa apa pun dia akan cuba ikut cikgu dia tu. Dia akan follow macam mana cikgu dia. Betul abang, saya respect abang lah. Saya rasa malu pula tak boleh nak bahasa. Kalau mencarut tu saya tahulah bahasa lain tu. Kalau itulah saya memang ada pesan-pesan tak untuk follow kita ada cara ni? Pesanan terakhir tak abang? Abang kalau nak basuh diorang pun tak ada hal lah bang. Apa yang saya suka dengan Hatta dengan Hafiz ialah sebab saya banyak tengok dulu sebelum saya memang fokus dengan Hatta cara ni. Dulu biasa saya masuk setiap live trade. Siapa-siapa, tak kira siapa-siapa dirang macam share apa-apa saya masuk juga. Tapi saya macam tak berapa comfortable dengan diorang punya cara berbual diorang. Tapi Hatta dengan Hafiz macam lagi sopan. Lagi sopan lah. Lagi macam sopan, betul lah sopan. Okay, dia macam you rasa as a human being, you tak boleh ada satu level yang you rasa you are the goddess. Macam tu Macam you god atau you macam sebab kita manusia buat silap tu one day akan terjadi juga. Betul tak? Betul. So kita tak boleh nak meninggi diri lah. Oh, profit ni aku yang dapat. Akulah yang bagi korang profit. Yang tu, macam tu Yang tu saya tak pernah nampak dengan Hatta dengan Hafiz. Walaupun macam mana dia orang profit atau menang, macam mana pun dia orang takkan tunjuk dia orang punya ego ke atau apa pun tak. Memang sopan. Sampai yang 2 tahun lepas pun sampai sekarang pun sama juga. Memang nanti saya datang humble lah. Betul. Humble. Sopan, lagi pun cara yang bahasa dia orang guna pun sopan juga. Walaupun ada yang orang maki apa semua dalam live trade, tapi dia orang cuba. Saya pun kadang rasa macam marah juga. Sebab dia orang bukan yang bagi signal tu, bukan senang nak bagi signal untuk seorang tu. Tapi yang diorang ni bagi signal tapi ada yang marah dia orang, maki dia orang. So yang diorang ni macam cuba positif, make it positive. Itu yang terima kasih bang sharing. So untuk ada lagi nak kongsi bang. Okey, sorry Okey, untuk akak pula macam mana kak? Ada kata-kata terakhir tak? Macam mana nak jadi profitable trader macam akak ni? Gila kalau bulan lepas je dalam 200,000. Berapa ratus ribu ni? 500,000. 2 lebih. 200,000 je dalam sebelah. Ada kata-kata yang akak boleh kongsikan tak dengan diorang ni? Capai 500,000 tu bermain tak emosi tu? Kau ada nak tak ada sebenarnya. Kalau macam tadilah, kalau macam tak nak emosi, sebab dalam trading ni tak mungkin lah tak ada loss, mesti ada loss. Tapi macam mana recover balik. Tapi macam ada setengah orang kalau macam dah loss, bila ada setup untuk recover, takut kan? Sebab dah loss tu tak nak. Sebenarnya salah. Sebenarnya kalau dah ada setup recover tu, itu sebenarnya extra sikit rasanya. Macam extra, macam seram macam tekan lagi besar pula. Tak adalah, macam FM je lah kan. Alamak. Sebab kan kita dah asing kan dah kita punya ni. So macam kalau kata takkan ada modal 5,000 stay dalam tu. Matilah kan. Baguslah kak. Itu satu tips yang bagus tau akak ni kongsikan. So sebab macam saya punya husband cakap you ada ni je. I bagi you ni je modal you. Habis tak ada dah. Dia cakap macam tu. So pandai-pandai lah macam mana dia cakap kan. You manage dia cakap. So cakap okay lah. So macam mana nak buat. So daripada tu 5,000 USD. So guna satu-satu lah. So you ada 5 kali peluang. So
So macam mana? 5 kali peluang. Macam Squid Game lah. Tapi Squid Game 1 peluang. Tapi okey lah Kak. 1, saya rasa memang terbaik lah perkongsian Strategi ni. akak ni lah tu strategi. Betul sebab guys, lagi tu satu satu strategi yang betul bagus. lah macam bila follow Hafiz dengan Atta kan. Saya setuju dengan dia sebab ramai trader lain kan macam kuat mencarut sebenarnya kalau tengok kan. Tak sedap yang mata memandang. Macam kita macam tak selesa sebenarnya bahasa yang dia gunakan kan. Betul. So Terima kasih Kak. sama lepas tu. So macam bila dah duduk dalam komuniti carat ni tengok macam bahasa pun sopan, cakap pun ni kan. Kadang husband pun cakap, okey lah, bagus lah tengok. Lain lah dia orang cakap macam tu kan. So cakap, okey lah, alhamdulillah lah. Masih Kak. Okey, perkongsian kita dah sampai di sini je. Terima kasih, senang kan? Okay, terima kasih Kak Oi, saya baru tahu Kak video besar weh. Okey, kali ni Putra kita bersama dengan Kak Shima, orang kuat juga ni kalau kita panggil. Saya dengar-dengar ada cerita dia. Ada cerita. Apa cerita dia? Saya pun nak tahu juga. Cerita macam mana tu Pak Putra? Kak Shima ni, macam mana Kak Shima boleh datang ke sini? Okey, so sebelum tu boleh ke Kak Shima kenalkan diri dulu ke? Nama saya Noshima, saya daripada Johor Bahru. Panggil saya Kak Shima je. Betul. Sebab dah tua dah pun. Saya panggil Kak Shima je. Saya datang sini sebab saya adalah memang pengikut carat community. Memang semua akan ikut lah. Hafiz ke, Hatta ke, kadang-kadang live dua-dua buka. Satu buka dekat laptop, satu buka dekat handphone kan. Faham. Okay, so dorang pun tak tahu sebab kita ada trader perempuan dekat sini, Kak Shima. Boleh tak dorang nak tahu berapa lama dah akak trade? Kalau nak tanya akak trade akak trade masa zaman Sok Khabar lagi tau. Sok Khabar tau. Saya tahu zaman King apa dulu tu. Masa tu zaman Busa sebenarnya. 2014. Tahun 1997. Saya lahir tahun depannya saya lahir guys. Tahun depannya. 1998. Akak lahir daripada tahun 1990. Akak trade daripada tahun 1997. Sebenarnya. Trade daripada 1997. Ya. Masa tu masih lagi buka Sok Khabar untuk tengok harga naik ke turun. Faham. Masih lagi pergi dekat pejabat broker. Betul. Untuk bayar. Untuk bayar. Lepas tu masih lagi tengok yang papan-papan dekat masih lagi macam tu. Macam Cikgu Hatta punya situation tapi kita tak ada Hatta dekat sini. Cikgu dia sama juga dengan yang tahun 1998 pun ada yang ekonomi jatuh. Yes. Ada masa tu kita bawa keluar semua and kita stop. Start daripada tu saya stop. Stop terus. Sampai 2018 I start balik. Lama dari 1998. Ya, sebab 2018 tu sebelum ni saya banyak buat part time job, benda-benda lain lah macam jual barang. Tapi masa tu husband macam tak suka I keluar. Jadi dia kata buat duit tapi duduk kat rumah. So saya cakap dengan dia, boleh buat duit kat rumah, memang saham lah bendanya. Okey, faham. Jadi saya start balik dengan bursa. Lepas tu dah 2 tahun dengan bursa, masa PKP semua tu dengan bursa. Lepas tu akak beralih ke binary option. Dan last kali baru dengan Meta. Dengan Forex lah. So perbezaan saham dan juga Forex trading. Saham ni dia kita banyak swing lah. Betul. Kita banyak swing. Sebab kita beli dia punya unit kan. Yes. Kita beli unit dia. Lepas tu akak lebih kepada saham-saham IPO. Sebab saham-saham IPO ni memang kalau hari pertama tu, kalau dia nak jatuh, dia jatuh. Kalau dia nak naik, dia akan naik. Tapi Hafiz dengar cerita tu control by big player lah kalau kat. Tak juga. Tak juga. Depends kepada company tu. Company. Yelah. Sebab akak pernah untung 150% daripada Mr. DIY. 150% Yes. daripada Mr. DIY? Ya. 150% daripada Mr. DIY. Dan akak beli masa IPO. Masa IPO dia tu harga dalam RM1.60 dan akak jual pada harga RM4.
Dalam masa 3 bulan. Betul. Cantik. Dari duit tu lah yang pergi ke binary option, pergi dekat ke Meta. Ya. Tapi kalau Meta, benefit dia kita adalah buyer dan kita jugalah seller. Yes, tapi kalau macam Bursa dia satu arah saja kan. Betul. Jadi akak memang start daripada situlah. Dan akak nampak kat sini lebih senang untuk compounding. Dekat Meta sebenarnya lebih senang untuk compounding. Kalau dekat binary memang menguji emosi. Jadi bila dekat Meta, dia emosi kita tu dah kurang sikit lah. Sebab kalau dekat binary tu akak trade super scalper 1 minit. Buy candle. Buy candle. Betul. Itu dapat dia bukan 100% kan, dia ada dia ada depends pada sebab spray kot betul. Bukan. Dia memang dia ada persen dia. Kadang-kadang ada platform yang bagi sampai 90%. Maknanya kalau kita letak 1,000 kalau dapat kita 800. Yes, kalau kita letak 1,000, kalau kita win satu candle tu, kita akan dapat 90%, maknanya 900. Tapi kalau kita loss 1,000. Kalau loss 1,000. 100%. Macam ini tu. macam zaman binomo dulu Betul. Tapi boleh tak kita orang tahu minat Kak Shima terhadap Carat Community? Kenapa support sangat ni? First kali akak dah jumpa banyak trader kan. So first kali yang akak suka, you all tak pernah tunjuk kereta. Betul lah, memang tak ada. Tak pernah tunjuk kereta. So akak cakap diorang ni humble lah kan. So akak mula dengan Hatta. So akak kata akak kena support lah budak ni. Pada akak macam tu tau, akak kena support lah budak ni. Jadi akak mula kalau dia minta screenshot kan, profil ni, akak hantar lah. Akak cakap akak hantar tu sebagai nak support je. Sampai satu masa akak menang satu kontes Hatta. So akak dapat RM5,000 daripada Hatta. RM5,000? Yes. Menang kontes grow account ke apa? Yes. Grow account masa tu. Kadang dengan apa kita nak kata pengawal tu kan. Ya. Tu dia boleh mengubah kita punya sampai. Betul. Lagi satu sebenarnya yang penting pada akak lah kan. Kita kena ada circle kita sendiri. Circle trader tu kena ada. Sebab kalau kita tak ada circle trader tu, kalau kita lost kita seorang-seorang. Boring lah, dia ada tukar fikiran. Sebab lah. tu akak looking forward untuk datang hari ni untuk jumpa yang lain-lain. Macam mana experience hari ni? Macam excited sebab akak pernah duduk dengan trader-trader seronok. Kan? So jadi akak memang harap sangat akak dapat pergi. Bila you all kata buat kat Johor, akak memang orang pertama yang hantar nama kot akak rasa kan. Memang nak pergilah. Memang looking forward sebab satu akak pernah jumpa Hatta, pernah borak dengan dia. So ni memang akak nak datang untuk jumpa you all semua. Sebab community ni pada akak sihat. Pada akak community yang sihat, yang tak pernah tunjuk you all kaya. Sebab sebenarnya kalau you all tunjuk you all kaya, you mendatangkan down kepada orang-orang yang lost. Yes, that's why Hafiz nak bagi tahu satu benda ni lah dekat korang juga. Memang kalau nak tunjuk kemewahan tu ataupun kita nak tunjuk kereta ni lah Putra untuk orang encourage dalam trading, itu bukan saya. Sebab apa? Memang boleh kita capai kereta apa yang kita nak sekiranya kita kejar pada ilmu. So nak first masuk dalam dunia trading ni, bila kita dah fokus pada kekayaan ataupun nak fokus pada kereta mewah ni, kita lupa pasal komitmen dia. Kita lupa pasal nak kena minyak hijau saja. Tahu tak benda-benda yang macam tu. Cost living kita pun bertambah. Betul. So jadi untuk mana yang baru dalam trading ni, betulkan dululah mindset tu. Ya, betul. Sebab sebenarnya trade ni kalau you tak betul-betul, you bukan makin kaya tau. Betul. You bukan makin kaya sebab jangan cakap you tak pernah loss. Betul. Kadang-kadang nak dapat lagi $1 pun boleh habis semua. Saya pun pengalaman macam tu banyak. Betul. Kadang-kadang nak cukupkan 10 USD lah untuk 1,000 ni. Lah loss semua. Habis 1,000. Kak Shima ni selalu Hafiz bagi tahu dekat orang. Sekarang Kak Shima ingatkan balik dekat Hafiz benda ni. Sebab benda tu benda yang selalu berlaku dulu. Betul. Kita nak ambil sikit lah sebab kita nampak benda tu mudah. Lagi satu pada akak lah, macam mana kalau orang tanya akak macam mana akak kawal emosi, ialah akak akan depo hari tu dan akak akan withdraw hari tu semua. Besok akak akan depo balik. Tengok trik ni. Sebab akak tahu kalau akak letak duit dalam tu banyak, dia akan boleh habis macam tu je. Betul. Dia akan trade lagi ya. Ya, selagi tu ada teknik harapan. Sebab duit ada lagi kan. So pada akak siapa yang nak macam
nak tahan emosi lah, yang jenis orang yang tak boleh kawal emosi. You depo hari tu, you win ke you lost ke, hari tu sahaja cerita dia habis kat situ. Betul. Itu satu tips lah maksudnya. Sebab akak dah pernah trade. Kita dah pernah trade, kita dah tahu dah kita boleh loss banyak mana. Kita boleh, kalau kita tak kawal memang habis semua lah. Betul. So itu yang salah satu cara untuk kawal emosi you. Sebab itulah sebelum kita nak melakukan execution tu, kita kena kenal pasti kenapa kita nak buy situ ataupun sell situ, dan kenapa kita yakin pula dekat tempat situ. Betul tak? Betul. So sebab tu kenapa tu kita kena tanya diri, sebab dalam trading ni sebenarnya you versus you lah. Betul. You tak berlawan dengan sesiapa pun. Betul. You dengan diri you sendiri. Betul. Dan you tak boleh salahkan orang itu. Contoh dia. Betul. Kalau orang kata trade ni boleh cari duit, memang boleh cari duit. Memang boleh cari duit, tapi you kena ingat you boleh miskin tau dengan trade. You boleh miskin dengan trade. Betul. Kan? Betul. Tapi kalau kita borak tentang risk, dalam trading ni memang high risk. Tapi kalau kita memikirkan pasal masalah saja, memang kita tak dapat solusi dia. Betul. Solusi daripada high risk, kita perlu lukan risk kita. Betul. Itu je, simple way. Itulah Kak cakap, experience tu. You dah ada satu experience, you kena follow benda tu. Sebab you jangan ulang balik apa yang you dah salah kan. Betul. So pada Kak, you kena ikut apa yang you mampu tanggung. First, you kena tengok risk you berapa. Takkanlah duit poket you ada 5,000, you nak riskkan 5,000. Betul. So kat mana you kena stop? Kalau you kata you nak loss 1,000 lah. Dan akak, pada akak, tak trade tu pun adalah satu kemenangan. Yes, tak trade. Kalau satu hari tu kita rasa kita emosi kita tak betul kan. Emosi kita macam, aku nak fikir pasal benda lain lagi penting. Tak salah kalau kita tak trade hari tu. Betul. So bukannya nama you trader, you kena trade hari-hari. Itu mindset juga kan. At least kita dapat belajar tak. Itu yang susah untuk kita nak bagi tahu dekat diorang ni Kak. Di mana kita nak suruh diorang sendiri bertanya pada diri sendiri. Kadang memang cikgu tu dah ajar macam tu, dan kita jangan follow bulat-bulat. Kalau kita tak faham, kita kena implementkan dengan cara kita tersendiri. Ya, betul. Itu maksud dia. Dan kalau kita dah jumpa the right, inilah the right person yang aku jumpa. Contoh dia. Itulah sebab tu akak kata akak lebih, sebab you all cool tau. Macam tak adalah kalau akak tengok, akak buka juga grup-grup lain kan, yang berebut-rebut bagi signal. Okey, katalah dia kata nak recovery kan. Kalau boleh nak recovery hari tu juga. Lepas tu macam tak sampai 15 minit kau dah bagi signal lain. Padahal akak macam relax dulu. Akak betul, relax dulu. Kalau satu hari kalau boleh nak bagi sampai 20 setup. Kan? Padahal akak 20 setup, kalau satu setup kau win, dua setup lagi kau loss, buat apa kan? Betul. Baik, 1-2 setup tapi quality. Tapi tu Akak, kita ni manusia kan, diorang suka lakukan kesilapan baru kita akan belajar. Kita dah silap baru kita nak belajar. Tapi masalahnya ramai juga yang ulang juga kan. Betul. Tak, kita tak cakap orang, kadang-kadang kita sendiri. Betul. Dan untuk capai macam tahap yang kita boleh tahu that is salah, bukan senang sebenarnya. You kena loss banyak duit. Betul. You dah loss banyak baru you pelajaran kita lah tu. Betul. Pembelajaran tu penting lah. Sebenarnya dalam trade ni bukan pasal you ada duit ke you tak ada duit, pasal emosi you sendiri. Betul. Sebab kalau kita dah trade tu kan, kita lupa diri. Betul. Lagi kalau nampak biru kan. Kan macam gila, macam tamak kan. Padahal boleh je dah boleh sangat nak close kan, tapi tak nak close. Betul. Konon-konon boleh lagi ni, boleh lagi. Boleh kan? lagi. Letak BE pun tak nak, dia punya belagak. Letak BE pun tak nak, korang tengok tu. Sekarang ni BE pun macam tak berguna sangat. Okey, Kak Shima. Pengalaman akak dah memang belasan puluhan tahun. Macam mana dengan Donald Trump jadi presiden ni? Macam mana pergerakan 1 minute macam H4 kita tunggu dulu 100 pip. 1 minute boleh tau. 1 minute ni adalah 60 second weh. Okey buat masa sekarang lah akak memang pakai chat 1 minit. Betul kan? Ya, M1 sekarang. Live pun apa cakap. M1 pun kita dah boleh melakukan analisa. Yang penting kau kena exit betul. M1. Betul. Takkanlah kita analisa daily, kita nak exit M1. Sekarang ni berapa pips pun you dapat, you ambil je. Collect sepantas yang boleh. Betul. Kalau nak you letak BE tu je. Betul. Itu yang selamat. Tak payah jadi tamak. Dan sebenarnya untuk masa sekarang ni, yang masa kritikal yang dah berapa minggu ni, akak akan collect semua. Collect je kan.
Sebab kalau letak BE pun confirm kena. That's why lah kita ni kalau nak melakukan execution tak boleh follow buku ataupun follow apa orang buku kan. Tak boleh. Adalah reality semasa korang melakukan execution. You kena tengok macam mana orang boleh pergi jauh. Macam mana orang boleh TP jauh kan. Macam mana, kenapa you tak boleh macam tu kan. Daripada situ you belajar. Sebab kalau kita tengok memang sekarang ni lah, untuk keadaan sekarang ni akak tak simpan. Akak memang TP habis. BE pun tak. Sebab pada akak sekejap je dah langgar BE kan. Baik akak collect. Betul lah. Itulah daripada maksud akak dia. boleh Kalau lah aku close, contoh kalau kita masuk break even lah. Kalau lah aku close dulu, buat apa ada break even lah contoh lah. Itulah pasal lepas tu kan, bila kadang-kadang tengok Hafiz kan, Hafiz tak tempat close dah ni. Akak cakap selamat. Tengok. Korang yang sempat close, saya yang tak sempat close time live. Macam mana? Sebab akak lebih suka macam orang kata scalping kan. Akak lebih suka scalping. Mungkin sebab akak pernah trade binary kan, binary option. Jadi scalping tu lagi seronok. Lebih sesuai untuk akak. Yes, akak lebih suka pakai M1. So senang cerita yang kita nak beritahu dekat diorang ni Putra, kena cari tune ataupun cara yang bersesuaian lah. Untuk diri sendiri. Untuk diri sendiri. Sebab kadang-kadang orang teknik dia tak boleh pergi dengan kita. Tak boleh. Kadang-kadang kita cakap macam tak boleh lah, tak boleh. Kita mesti ambil semua sebab ada orang dia baru nak kumpul, baru nak rasa profit. Betul. Tapi nak letak BE. Aduh, akak cakap baik penuhkan dulu poket ataupun equity tu kan. Okay, so betul. Sebelum kita akhiri lah, ada tak satu kata-kata buat community syarat untuk akak? Kamera dekat situ kak. Boleh tak satu kata-kata untuk community syarat ni? Untuk community syarat lah. Akak hope you all still humble. You all dekatkan diri dengan kita orang. Sebab bila ada community yang macam ni, akak rasa para traders tak akan ada orang yang bunuh diri ke, yang frust, yang stop trade. Sebab benda ni sebenarnya boleh buat you maju. Sebenarnya you boleh ini boleh jadi pendapatan you. Tapi kalau tak ada support, you memang akan down, you memang akan seorang. So hope community syarat ni akan pergi jauh, akan lebih dekat dengan kita orang, so that lebih ramai lagi kita boleh bantu orang lain. Betul kak. Dan terima kasih daripada Kak Shima juga untuk sanggup sudi hadir ke kita punya event Rumah Terbuka dan juga podcast ni. So kali ni podcast special lah, istimewa sebab kita jemput kita punya untuk sendiri menceritakan tanpa skrip pun kak. Betul lah kak? Betul. Tak tahu soalan pun. Okay, terima kasih. Okay. Okay, sekarang kita ada tetamu yang lain pula. Dan macam biasa, kita mesti nak korek punya apa pengalaman yang diorang ada. Betul. So pertama sekali kita ada akak ni pakai baju hijau dan juga abang ni pun pakai baju hijau. So sebelum tu kita tanya akak dulu lah, perkenalkan diri, nama dan pengalaman. Nama saya Amida binti Hamid dan sekarang saya memang stay dekat Johor Bahru lah. Pengalaman trading almost 3 tahun. 3 tahun. Okay, lama. Dan abang pula? Saya Muhammad Syarif bin Muhammad, asal dari Batu Pahat, Johor. Kalau kata dari segi pengalaman dalam bidang trading ni, almost 4 tahun lah. 4 tahun, 3 tahun. Okey dah, dekat sini kau nampak yang ada sekarang ni adalah 3 ke 4 tahun punya traders. So kita kena tanya diorang, kenapa diorang masih lagi nak trade dan kenapa dah 4 tahun dan kenapa dah 3 tahun. So boleh tak cerita sikit apa kemanisan? Diorang selalu tahu pahit dia. Dengan Hafiz dengan Atta ni tahu pahit dia, kemanisan dia. Lepas tu baru kita masuk pahit dia. Kemanisan dia of course lah, kita dah rasa profit tu. Betul, faham. Dan sebelum ni pun saya bekerja di luar, kerja makan gaji. Dan bila kita compare dengan trading ni, macam gaji macam lagi okey. Dan pada waktu yang sama juga saya dapat uruskan family, uruskan anak-anak. Time. Masa tu memang very flexible lah. Sebab kan memandangkan suami kerja dekat Singapura, so memang everything memang saya yang uruskan. So bila berada dalam trading ni, memang banyak sangat masa. Costing murah je, melainkan emosi kita je yang membuatkan itu jadi mahal, betul tak? Betul. Dan okey, kita teruskan dulu dengan abang tu. Kita bagi sikit je dulu dekat sebelah sini. Okey, bang, boleh ceritakan, tak tahu pahit ke manis ke, nak cerita dulu? Kita start dari kemanisan dalam bidang trading ni je lah kan. Tadi. Boleh. Kalau dia punya kemanisan tu,
of course kita dah rasa profit dia, tapi starting memang kita dah rasa manis. Bila tengah-tengah tu kita rasalah dia punya liku-liku. Dah sekarang ni baru kita rasa manis dia. Withdrawal dia kita pun setiap minggu kita akan withdraw lah ambil gaji kita. Sebab withdrawal in Tak USD. bayang tak? Apa yang abang ni cuba cakap kan adalah first nampak manis. Lepas tu dia ada liku. So maksudnya ada pergolakan manis tu. Maksudnya tak manis lah. Apabila dah sampai satu tahap, dia start manis balik bang. So, bagi saya itu adalah satu pengalaman yang mendorong kita untuk jaga menjadi seorang yang profitable trader lah. Dan saya rasa tahun 4 dan juga 3 tahun tu adalah ideal tahun sebagai seorang trader dan faham untuk marking sesebuah zone tu. Tak kisahlah apa. Betul tak? Setuju tak korang? Abang kongsi sikit. Apa rahsia yang abang rasa abang boleh kongsi dengan orang dekat sini? Mungkin plan abang ke ataupun abang rasa macam dia punya rahsia kan. Kalau daripada side saya, daripada saya sendiri, yang nombor satu tu kita kena disiplin dengan emosi kita. Disiplin emosi kita. Dan kalau daripada segi disiplin, contoh kita ada tanda zone ataupun kita ada signal, kita kena respect dengan kita punya SL. SOP dia panggil tu kan. SOP lah. Kena ada SOP. Memang dalam trading pun kena ada SOP. Faham? Kalau dari segi emosi pun, bila kita kena ada target, daily target kita. Daily target kita macam satu hari berapa kita nak kena target. Kita kena starting daripada target daily yang minimum. Maksudnya achievable lah. Jangan mindset yang aku deposit 50 USD, aku nak grow 8,000 USD. Boleh bang? Tak boleh Tak boleh. Bahaya bang kan? Kita kena fikir satu, jangan fikir trading ni kita untuk cepat kaya. Kita jangan termakan dengan apa agenda advertisement tu dari TikTok, dari YouTube yang diorang tunjuk yang diorang punya kekayaan. Itu pun kita kena kawal emosi kita. Dekat situ kita dah emosi, kita macam nak cepat kaya. Dekat situ kita tak boleh. So daripada situlah emosi kita, pengalaman kita daripada dulu dah naik, kita akan jatuh. Daripada jatuh tu pengalaman kita kita nak bangkit, kita nak naik balik. Sebab kita dah nampak dia punya manis ni, kita boleh buat duit daripada trading ni dengan senang cerita macam ni tak? Flexible time cakap ni tadi cakap. Betul. Dia ada manis je. Maksudnya kita ada timing, kita boleh spend dengan family kita. Dan kita pun bila buat sesuatu tu pun kita pakai kudrat kita kan. Kita buat sehabis baik. Betul. Dan yang paling penting abang yang cakap emosi terjaga apa semua. Saya nak selit sikit lagi bang. Ilmu tu antara pendorong kita untuk kita mencapai kejayaan. Dan kalau kita ikutkan fasa 3 ke 4 tahun ni, kalau kita dalam bisnes kita panggil ROI lah. Ini fasa untuk dorang akan buat ROI dorang, ataupun ini fasa ROI dorang, ataupun fasa dorang punya profit bersih je. Return of investment. Lebih kurang macam tu. So kita tanya akak, trik ataupun rahsia yang boleh kongsikan dekat komuniti-komuniti carat ni. Rahsia dia sebenarnya kita kena disiplin. Betul. Disiplin, jaga emosi. Tu kita tak payah terang ke tak? Memang kita punya ni terang. Important sangat. Sebab kalau kita main tekan-tekan je, memang hari ni kita boleh dapat banyak. Tapi belum tentu besok kita boleh dapat jumlah yang sama. Betul. Kita akan habis balik. That's why ilmu tu penting kan? Jadi kalau pada side saya lah, kalau saya dah sampai target untuk hari tu, memang saya akan tutup je. Tutup kedai orang kata. Itu menarik. Kita kena tutup kedai. Betul, tutup kedai. Betul. Tapi tutup kedai. Benda yang paling saya nak kongsikan dengan orang ini adalah benda yang saya selalu cakap. Iaitu kalau you guys boleh handle account 50 USD, you guys memang terbaik. Tapi let's say saya bagi korang account 5,000 USD, 10,000 USD. Boleh tak awak handle account yang besar tu sama
sama macam awak handle akaun yang kecil. Betul, sebab diorang cakap akaun besar boleh lah grow tak? Okay? So yang bahayanya adalah kalau kita nafsu memang nakkan profit je, itu yang akan menghancurkan kita. Tapi konsep yang akak ni bawa, tak kisah 50 USD ke ataupun 1000 USD ke, kalau rasa dah cukup, target profit daily harian kita stop. Betul tak kak? Tutup kedai. So kita yang pakai akaun kecil 50 USD ni, in future kalau korang masih display 50 USD ni, korang carry akaun-akaun yang besar ni, tak ada masalah. Betul. Betul tak kak? Betul. So, sebab saya pun memula dengan akaun kecil juga, 50 USD, 100 USD. Di satu hari saya dah capai je target, contohnya $10, $20 satu hari. Dan saya stop. Then dah okay, dah cuba konsisten berapa bulan dah okay, baru saya depo besar sikit. Then time tu target harian dia pun besar sikit lah. Target harian, nampak? Baru kita nak tanya pasal target harian, diorang dah bagi tahu pasal target harian. Trader yang sukses sampai boleh ke hari ni, sampai ke 3 ke 4 ke tahun ni, memerlukan daily target. Betul tak? Kita perlu tahu berapa kita nak capai hari ni. Sebab itulah diorang nak profit lebih, sebab diorang tak tahu berapa diorang punya target hari ni. Kan? Saya ada soalan lah untuk abang. Abang cakap tadi abang dah trade lebih kurang 4 tahun kan? Abang boleh tak kongsikan dengan saya pendapat abang tentang indikator? Adakah ia membantu abang sebagai orang yang dah start lama trading ni? Adakah dia akan membantu abang dari segi analisa abang, ataupun abang rasa tak perlu pun sebenarnya, sebab manusia punya mindset mungkin lagi. Abang ceritalah. Okay. Secara jujurnya, saya pernah je kenal daripada advertisement indikator-indikator macam-macam. Tapi saya tak pernah masukkan dalam saya punya. Kenapa selama abang trading? Saya pernah guna satu je indikator, MA, moving average. Tapi itu pun just saya dalam chart, bila saya lama-lama dia macam serabut. Ada macam orang serabut dengan chart. Tak, dia macam ada serabut kan dalam serabut kan dalam dia punya tu. Kan. Membantu ke bang? Tak depend dengan orang, depend dengan orang. Dia depend dengan orang, betul. Tapi pada saya siapa yang mahirkan dalam untuk guna indikator tu, yes, boleh. Kalau pada saya tak teruskan. Saya just buang indikator tu. Saya just fokus belajar dengan Afiz dengan Atta. So macam mana dengan akak pula tentang indikator ni? Masa memula trading tu, saya belajar semua. Alamak, semua Dan orang cakap sebenarnya kita nak belajar ni tak boleh banyak sangat teknik. Betul. Tapi saya dah ada tempoh, saya nak belajar je semua. Then bila sampai satu tahap, saya rasa benda tu macam serabut je. Then saya trade pakai naked chart. Naked chart. Then sekarang saya pakai dua je indikator. Saya pakai Fibo dengan Trendline. Ini macam geng aku ni. Habis, menariknya, bayangkan, let's say akak ni belajar 10 indikator yang ada. Yang dia pakai dua je. Dua yang solid akak rasa memang solid lah. So macam abang ni dia tak suka pakai, tapi dia ada cara dia yang tersendiri. Betul. Mantap lah. Trader kita ni mantap. Betul. So bukan senang cara cerita saya sendiri, tapi dari ilmu yang disampaikan. Alhamdulillah. Banyak daripada Sebab Hafiz. kita nak entry tu, kita kena cari banyak confluence. Bukannya sebab satu sebab je kita nak masuk. Faham? Itu sebab tahap kefahaman kena bergantung kepada diri sendiri. Sebab dalam trading pun you versus you. So apa pun yang terjadi tak faham, memang kena tanya guru ataupun tanya juga diri sendiri. Untuk kita nak kenal pasti lah kenapa kita nak tahu ataupun kenapa kita nak confident sangat sini boleh sell ataupun sini boleh buy, betul tak? Dulu mesti tak confident pun. Boleh ke buy, boleh ke sell. Tapi sekarang buka handphone rasanya senang je dah tahu boleh buy atau sell, betul tak? Kita tengok sekejap dah boleh tahu. Kan? Itu lah memerlukan pengalaman ataupun experience. Sebab kita pernah mengalami situation tu. Okay, so Atta ada? Tak, sebenarnya untuk part last ni aku nak diorang share kepada orang sesi menarik tentang trading dan sesi gelap. So you guys just bagi tahu je supaya diorang alert. Yang kita tentang tahu sendiri trading ni bukan platform yang you guys pejam mata boleh dapat duit macam orang selalu cakap kan. So saya nak you guys bantu saya untuk kongsikan juga. Kongsikan apa
sudut yang menarik dan apa sudut yang patut diorang elakkan? Kita kongsi dengan siapa dulu? Siapa nak mula dulu? Abang ni dulu lah. Sesi gelap dia. Nak ceritakan pasal pengalaman pahit manis tu, ya banyak. Memang ada yang pahit tu memang banyak pada awal, fasa awal. Dia trading ni, kita kalau tak dapat apa yang kontrol emosi dengan disiplin kita, ilmu kita tak ada, duit kita boleh hilang dalam akaun bank, boleh jadi kosong. Betul. Kalau kita ikut emosi kita yang tak betul ni, kita yang lingkup, bukan goal yang lingkup. Macam goal ke cat ke apa ke kan. Okey, itu part bad dia. Part menarik dia apa bang? Part menariknya bila kita bila kita usaha untuk cari ilmu, gali ilmu daripada pergerakan, kenapa goal ni bergerak macam gini, kenapa cat ni turun naik. Dekat situ kita boleh nampak, dekat situ kita boleh minimizekan kita punya loss daripada kita loss yang banyak, and then kita dapat manisnya lebih. Menarik. Kongsian daripada akak, apa yang manisnya, apa yang buruknya, dan apa yang patut dielakkan lah. Dari sisi kata-kata pada diorang semua. Sisi gelap dia. Sisi gelap ni macam saya sendiri, Loss tu confirm. Saya pernah kena anxiety, tapi just macam tu lah. Anxiety sebab bila dia loss tu melebihi daripada jumlah yang kita saya sendirilah. Faham. Dan start daripada situ saya belajar lah. Sebenarnya dia sangat, dia punya sisi gelap dia tu, kalau kita tak dapat kontrol, memang dia memang main emosi. Betul. So akak bagi tahu diorang, sesi gelap jangan main-main weh. Maksudnya kalau korang betul-betul di luar kawalan korang ataupun kemampuan korang, kalau boleh relax dulu kak. Atau teruskan je. Kita kena teruskan, sebab kalau kita stop, percayalah ilmu tu akan, dia takkan sharp. Kita kena terus saja. Kalau kita tak masuk pun kita kena belajar. Betul, tapi kan Afi rasa memang patut akak loss tu. Kalau tak akak tak belajar. Akak rasa macam mana? Betul. Memang patut tak loss tu? Saya rasa akak antara orang yang matang, yang bila saya lepak dekat kedai, lepak dengan diorang kan, dia matang habis. Orang depan aku tanya dekat aku, buat profit senang, tapi kenapa saya overtrade selalu loss lah? Dia bagi soalan, dia jawab sendiri. Faham tak? Overtrade. So itu je jawapan dia. Overtrade. Akak ni duduk je dekat situ tadi. Dia dah menjawab persoalan dia. Baru abang-abang ataupun pakcik-pakcik tu, betul lah. Itulah function dan motif syarat komuniti kita adakan root tour ni, untuk kita kumpulkan. Kita kumpulkan trader-trader. Kadang-kadang korang tak tahu pun yang dekat dengan Johor Bahru, dengan Selatan ni, kita dekat untuk kita boleh, mana tahu boleh ngeteh untuk share each other punya pendapat, betul tak? Dan bagi korang berdua yang hadir ni, daripada side Hafiz dan Hatta, kita orang ucapkan terima kasih kerana sudi datang open house. Kata-kata buat syarat komuniti lah. Kata-kata buat syarat komuniti. Bila kita dalam trading ni, kita kena cari satu komuniti yang positif dan bukannya bagi signal semata-mata. Dalam syarat komuniti ni, sebab saya dah follow Hafiz dengan Atta ni dari ujung 2021. Lama memang lah. very positif. Ni daripada first lagi. Baiklah kak. Sometimes kalau kita tak follow signal dia pun, kadang nanti Atta dia akan share education, sentiment, fundamental. Itu yang kita Cop. Akak dalam trading berapa lama dah? Masuk 3 tahun. Baru 3 tahun. So maksudnya akak baru join trading terus jumpa carat. Macam tu. Antara orang yang terselamat dan antara orang yang istimewa. Sebab apa tak? Pengalaman yang kita lalui, orang datang kita, experience dah 3-5 tahun, belajar ataupun datang dengan losses. Tapi akak daripada awal dah hadir dengan kita orang dan nampak dah progress dia ke depan. Sebab kita nak go untuk long term. Alhamdulillah. Terima kasih lah. Okay. So tak? Apa tadi? Okay. Kata-kata bang. Kata-kata untuk syarat komuniti bang. Untuk pandangan dari... Nak basuh je bang. Bukan basuh je. Dia bukan basuh. Dia dari segi kita, apa yang disampaikan oleh dua yang jadi idola pada saya. Saya kenal dia orang berdua ni
sama juga daripada hujung tahun 2021. Time tu kenal live TikTok tengah naik, chat pun kita tunjuk macam gitu je, nampak jari gitu. Okay, apa yang setiap kata-kata yang disampaikan tu, apa yang diorang ajar, apa yang diorang sampaikan tu secara positif, secara tak langsung. Apa yang positif tu, cara diorang, saya boleh sampaikan, saya boleh tolong member saya yang baru nak belajar. Satu sekali Saya ada seorang best member. Ada best habis kan. Kali ni punya podcast memang best gila. Tak, Semua kita vibe positif ni memang ada kat betul, kita Betul. Sebab tu bukan penting. seorang tau. Daripada yang sebelum interview lain pun dia cakap vibe Carat adalah vibe yang positif. So sebab tu tau, sebab kita orang tak suka tau vibe yang negatif. Maksudnya even you lost ataupun you profit kita still kena you positif. duduk dalam satu community yang still positif. Tak apalah bro, buat baik. Lain hari adalah lain kita. Hari ni adalah hari orang lain. Betul tak? So bila ada satu community yang positif tu, dia boleh bawa carry on kawan-kawan yang lain ke sudut positif. Saya rasa lah macam tu lah. Ya, betul. Sebab kita boleh bezakan Sifu yang macam mana. Aduh, Sifu. Kalau dulu Hafiz memang akan diorang berdua ni memang akan marah panggil diorang Sifu. Betul. Tak suka Sifu. Tak suka orang panggil Sifu. So kita boleh banding yang positif dengan Sifu yang bukan nak merendahkan, tapi diorang yang lain-lain ni diorang akan kenapa kau buy, kenapa kau sell. Kalau yang diorang berdua ni diorang tak pernah sebut. Buy sell keduanya boleh profit. Buy sell semua betul. Tak salah. Cuma kita kena buy dekat tempat yang betul, sell dekat tempat yang betul. Entry tu berdasarkan ilmu yang kita ada. Betul. Aduh, abang ni ingat weh daripada dulu lagi. Tengok, betul-betul ingat. Daripada diorang ni lah lah, saya bawa community positif ni. Okay. Saya bawa positive vibe ni untuk member saya yang baru nak belajar dalam sebulan je. Sekarang dia baru dalam sebulan nak masuk 2 bulan. Saya guide dia slow-slow lah dengan cara community ni. Alhamdulillah. Semoga tak buat bayaran juga sebab kita orang pun share percuma. Buat percuma tak tu? Yes. Okey, terima kasih. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih banyak-banyak. Kata. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Oh, kalau kita tengok muka Atta pun dah lemau. Muka Jin dengan Sezan je yang bertenaga. Mungkin kita akan tanya diorang berdua lah. Ataupun one of kita punya team. Ataupun orang kuat Carat. Orang kuat Carat lah. Orang yang sentiasa berada di belakang. Di waktu kita orang perlukan bantuan untuk event ataupun sebagainya, ini antara orang yang kita boleh bagi kepercayaan lah. So sebelum tu, kita nak bagi soalan lah. Boleh Hafiz? Kita nak bagi soalan yang paling susah kepada Ajin. Oi, janganlah macam tu. Okeylah, aku bagi soalan dekat Sezan lah dulu, okey? Boleh. Kau nak soalan aku, Jin? Soalan senang sikit. Soalan Sezan lah. So, Zan, as for now, kita dah create community yang positif ni kan? So, apa pendapat kau? Adakah untuk journey kita lagi, kita upgrade ke ataupun kita kekalkan ataupun kita buat identiti baru ke macam mana? Okay, bagi aku rasa apa yang kita buat sekarang ni sebenarnya dah okey dah. Dah okey. So, feedback daripada yang datang pun semuanya positif. So, macam masa diorang datang pun aku ada borak-borak dengan diorang. Tapi dapat feedback daripada diorang pun, aku pun tak sangka yang diorang ni sebenarnya diorang punya trading tu sebenarnya boleh withdraw ratus-ratus ribu. Tapi apa yang aku dapat, soalan semua tanya macam mana bila kita nak withdraw besar ni, apa yang kita perlu buat, apa semua. So bagus lah, yang mana yang datang ni semua bagus lah, positif. So kita kekalkan lah. Kita akan kekalkan macam ni. Kekalkan positif. Okay, so kita tanya pula dekat Ajim, one of orang kuat atas Carat, dekat belakang atas Carat lah. So bagi kau Ajin, bagi kau macam mana aktiviti Rumah Terbuka tahun ni? Kalau ikutkan kau dah ada 3 tahun lepas lah. Kau rasa lain daripada lain ke? Aktiviti tahun ni aku rasa lain daripada yang lain. Sebab sebelum ni kita tak ada macam buat game-game kan, Rumah Terbuka. So untuk tahun ni kita ada buat game-game tu. So dia bagi macam lagi merapatkan kita. Itu saja.
Mungkin sebelum ni dah boring lah asyik benda yang sama je, betul tak? Sambutan bertuah apa semua. Bukan tahun lepas pun ada aktiviti je. Ada kita buat aktiviti. Cuma tahun ni kita buat dekat rumah. So itu kat rumah. Tapi kita punya aktiviti tahun ni lebih Haji kepada dah risau lah. Haji dah memang risau Betul lah tahun ni. aktiviti. Kira soalan senang ke susah Jin? So ada kita panggil satu lagi kita punya tetamu jemputan daripada Carat Team, iaitu Wan, untuk nak bagi tahu dia punya pengalaman first time join kita punya rumah terbuka ni. Betul Wan. Let's go. Macam mana pengalaman first time join? Tahun ni adalah tahun pertama saya join Open House untuk Carat Community ni. Saya rasa macam tak percaya boleh jadi macam hari ni. Tak percaya. Betul ke ni? Macam hebat lah untuk majlis hari ni. Saya rasa happy dapat join sekali sini untuk Open House kali ni. So, terima kasih Wan untuk satu perkongsian yang menarik lah. Dan kita tahu Wan pun part of family Carat juga. Betul. So, untuk kali ni aku nampak dengan apa yang orang bawa, dengan apa positif yang kita bawa ni. So, untuk in future nanti, aku harapkan sesuatu yang baru. Korang boleh tak kongsikan sesuatu yang baru, Jin? Sesuatu yang baru untuk Carat improvekan lagi. Sesuatu benda yang baru rasanya lepas ni kita bolehlah berbuka puasa. Kita buat tahun lepas kita buat berbuka. Yelah, tahun ni kita tak buat lagi kan. Oh, kita pakai balik yang lama. Itu bukan baru Jin. Kita buat apa ni, rumah terbuka di swimming pool. Ini swimming pool juga. Okey lah, tak ada lah. Sebenarnya saya saja je kenakan dia. Sebab tak tahu lah apa yang susah sangat Jin. Itu soalan paling mudah. Benda baru yang kita nak buat, mungkin kali ni kita tak buat kat Malaysia, kita buat kat luar negara. Itu benda yang baru mah. Betul juga. Tapi tak apa lah. Jim, kau memang nervous sangat depan kamera. Kita pergi kepada orang yang betul-betul pakar dalam mengendalikan kamera-kamera yang ada di Carat. Let's go, kita jemput Duduk Pak. Kau kena tahu bulan depan kau dah kahwin. Okay, Assalamualaikum. Saya Apek. Saya daripada Carat adik tu, saya pun tak ada. Right. Betul lah, Carat adik saya tak ada. Carat adik baru saya. Cuba kau dekat sikit Apek. Cuba kau dekat sikit. Dekat apa? Dekat sikit Apek. Oh, dekat sikit. Dia sangat-sangat sensitif. So, untuk pengetahuan korang, Adin ataupun kita orang gelar dia sebagai Apek, dia yang suruh gelar ni bukan diskriminasi kepada dia pun. Dia suka gelaran Apek tu. Mungkin sebab nampak dia more to Chinese kalau Apek ni dia lebih kepada orang yang handle bahagian-bahagian, cameraman, lighting, apa, orang in charge lah. Betul. Dan konten-konten yang korang tengok gempak tu pun semua idea daripada dia. Dan tak adalah, itu semua sebenarnya daripada Allah SWT. Oi. Betul. Apek sejak nak kahwin ni dia dah berubah. Kita ada lagi seorang geng Carat kita, iaitu Waliuddin Walidau. So Wali, kenalkan diri. Nama saya Wali, saya editor Carat. Tak carat, tak kawan. Lain macam tagline dia. Sekali lagi tagline. Tak carat, tak kawan. Wan, tanya dia sikit Wan. Wali, apa ni yang soalan Wali untuk dapat dalam aktiviti ni? Soalan tu tak? Boleh. Wali, aku nampak kau hari ni kan. Betul-betul perform, macam contoh betul-betul pergi mari sini. Ui, aku nampak kau. Tapi aku nak tanya kau apa kau rasa untuk aktiviti hari ni? Bagaimana perasaan kau untuk hari ni? Yang first tu bukan aku je perform, aku proud juga tengok korang. Walaupun first year kau dengan Gapin sangat bagus. Sebab aku dapat feedback benda yang paling best aku dapat feedback daripada community.
Yang tahun lepas kita dapat feedback yang sama tapi kurang. Tahun ni lebih daripada 5 orang yang datang borak dengan aku. Dia bagi tahu kita punya serve, kita punya layanan sangat bagus lah. Lebih dari 50 orang lah. Kalau perfect, mana kekurangan? Kita kena perbaiki benda tu. So bagus lah benda ni tak. Kita dapat benda yang baik sebab kita apa yang kita buat positif. So okay Wali sepanjang kau dekat Carat ni, apa benda yang menggembirakan kau yang kau rasa kau boleh carry benda tu for long term journey dengan Carat? Bila aku jumpa position yang sebenar aku. Position apa tu? Sebab aku datang daripada bidang editing. Gambar, video. So sekarang aku dapat duduk dekat editing. Itulah benda yang paling buat aku semangat lah. Tahun ni jadi semangat lagi untuk. Tapi aku pernah nampak kau dekat YouTube dengan Aman Nazhan Aman Nazhan tu kan. Saya dengan ex Aman Nazhan. Patut macam pernah nampak kau. Memang time tu memang kau top bila. Aku tengok, ui siapa tu Muhammad ni tiba-tiba dekat Carat ni. Rupanya kau adalah orang tulang belakang diorang. Sebab saya nak tempat yang lagi top. Carat. Bukan diorang. Wali pernah cerita yang konten yang Fries tu, dia yang direct sebenarnya, yang bukan sendiri. Sebab tu kita ambil dia. Semua cara ni power. Jujur. Betul. Okay guys, terima kasih untuk hari ni. Saya nak ucapkan kepada geng-geng Carat ataupun tim-tim Carat yang memeriahkan lagi kita orang punya event ni dan melengkapi satu sama lain. Dengan ini kita nak beritahu dekat korang, podcast Carat kita yang ketiga ini akan ditutupkan dengan alhamdulillah semua berjalan lancar. Kita beri tepukan kepada diri masing-masing. So apa yang saya nampak, puas hatinya terhadap orang-orang yang datang, followers yang datang, dan juga on point. Kita ikut pada timing yang kita nak. Kalau nak buat giveaway kat situ, kita buat. Kira tak ada delay lah. So benda macam ni yang paling menarik sekali dan paling best sekali, makanan dia orang cakap puas hati. Itu benda yang dah lega dah. Sebab bagi aku lah. Sebab Johor ni kalau jamuan dia tak ada nasi kan sebenarnya kan. Aku baru tahu sebenarnya. Betul, saya pun sama, baru tahu. Okay, nampaknya tak ada orang Johor kat sini. Tapi mungkin korang yang ada dekat skrin, korang boleh komen lah. Orang Johor ni memang ada keunikan dia. Kalau kita sentiasa, kalau ada jamuan apa, kalau nasi tu macam kena harian lah untuk kita kan. So anyway, saya nak ucapkan terima kasih for those yang dah melihat kita orang punya ni. Jangan lupa untuk like dan juga share. Kita akan berjumpa di podcast yang akan datang. Untuk yang terakhir ni, kita akan bagi korang satu tagline yang menarik. Let's go. 1, 2, 3. Close the profit. It comes away, can I can't control it. Hiding under the bed, in my body, in my head. Why won't somebody come and save me from this wicked